Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dalam Rizwan Jamaluddin channel. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jadi belakang saya pagi ni ada shoot. Buat apalah pagi-pagi je kan. Asyik-asyik pagi-pagi je. Tak tahu nak pergi mana. Okay, so let's go guys. Kita ada satu misi penting pada hari ni. Okay, thank you Syuk. Jumpa lagi seminggu. InsyaAllah. Sebenarnya kita pergi airport. Okay guys, so sekarang kita dah sampai di KLIA, pintu 5. Jadi ke mana sebenarnya destinasi yang kita nak pergi kali ni? So stay tune guys. Okay guys, pagi ni dalam pukul 5 suku pagi. Ramai gila orang kat airport ni. Tengah check in, tengah apa semua. Oi, harap-harap okey lah jalan kita pada kali ni, insyaAllah. Okay, sekarang ni apa-apa hal kita pergi wrap bag kita dulu dekat Seal and Go. So guys, kat sini bayar e-payment only. Kad dengan e-payment saja. Okey, bag kita pun dah settle lah. Seal and Go. Bag ni pun dah settle. Okay, sekarang kita pergi ke kita nak check in luggage lah. Okey, kita pun dah selesai check in luggage. Nampak? So sekarang ni kita nak pergi ke gate. Okay, nampak boarding pass ke Istanbul, Turkish Airlines. Kita akan ke Turki dulu. Stay tune guys. Wow, ada tempat best ni guys. Ada Lego di KLIA. Biasa kalau bawa anak-anak untuk takat-takat gambar kat sini boleh. Nampak style lah. Kat tower pun ada Lego, dalam bentuk Lego. Bagus lah. Nampak cantik dia buat kan. Ok guys, sekarang kita dah turun. Dah masuk ke apa ni, kita nak pergi ke arah gate. Jadi so Istanbul aku datang. Istanbul aku datang sekejap lagi insyaAllah. Okay, kita kat gate C. Sebenarnya gate C ni kita kena naik train. Last naik train tu tahun 2022. So ni kita naik balik 2026. Kita tunggu train je. Jom kita masuk ke Aerotrain. Masuk dan kita berdiri je lah. Tak apa, berdiri je. Okay, sekarang masih gelap lagi sebab pukul 6. Mana kat luar pun tak nampak. So sekarang ni kita tengah naik Aerotrain. Oh, ada tempat jual coklat Laderach Switzerland. Tak payah pergi Switzerland pun, datang sini je boleh beli coklat. Coklat Swiss. Okay, sekarang ni saya telah pun berada di dalam kata apa, gate C15. Tengah menunggulah flight. Tengah menunggu flight Turkish Airlines. So kita akan
apa, lipat, akan lipat dari KLIA pada pukul 9.50 pagi. Okey. Sekarang kita nak boarding flight Turkish Airlines. Ini first time tak pernah naik lagi. InsyaAllah guys, doakan selamat sampai ke Istanbul dulu. Okay, sekarang kita dah duduk dekat seat kita sekarang ni. Ini dalam Turkish Airlines. So sekarang ni belakang macam biasalah. Belakang seat akan ada paparan skrin yang mana kita boleh pilih untuk kita main untuk media punya lah, media player kan, audio player, media player semua ada untuk cerita semualah. Jadi kita akan tengok ada apa dalam ni. So, kita ada dapat ni souvenir yang diberikan oleh Turkish Airlines. Nampak bag dia pun macam premium. Itulah dia suruh kat rumah nanti baru buka. Sebab ni tak boleh tarik zip dia sebab ada benda ni, klip ni. Okay, ada headphone macam biasa. Nak dengar audio player dari Turkish Airlines. Untuk long haul punya flight ni ada bantal. Okay, bantal. Dan juga mana tadi? Ni. Ini adalah selimut dia. Sayın yolcularımız lütfen bagajlarınızı koltuk altına ve baş altlarına yerleştirirken koridordaki Ni geçiş selimut dia teşekkür selimut. ederiz. So kalau sejuk-sejuk nanti boleh pakai. Your luggage under the seats and zip your overhead. Bağlı ve görgü tutunuz. Gerektiğinde gösterilen şekilde açınız. Uçuş öncesi bebek kemeri ve ilan. Düzenlemeler uyarınca idari para cezası uygulanacağını bildirir. Anlayışın.
Lepas dah hara 10 jam setengah, akhirnya sampailah dekat Istanbul Airport. So kat sini kena transit je dalam masa 3 jam. So santai je lah dulu kat airport ni. Tak adalah, just settlekan solat dan settlekan perkara-perkara yang penting sebelum nak naik flight seterusnya ke destinasi yang berikutnya. So korang semua jangan skip video ni, boleh tengok sampai habis ya, macam mana perjalanan kami kali ni. Eşsiz güzellikleriyle dünyanın en... Ladies and gentlemen and dear children, welcome to Istanbul. Thank you. Bye bye. Bye. Take care, man. Thank you. Have a lovely week. Goodbye. Okay, thank you. Have a nice one. Okay, thank you. Okay, alhamdulillah dah sampai dekat Istanbul airport. So jadi kita transit kat sini selama 2 jam setengah kot. Sebelum kita berlepas ke destinasi selanjutnya pula. Kita kena turun dulu dekat transfer. Sebab belum selesai lagi, belum sampai lagi destinasi kita. Itu dia, ni dia kawasan international transfer, memang ramai. So ni airport Atatürk Istanbul. So kita cari dulu tempat nak bertapak. Okey, dekat airport Istanbul, free wifi dia ada mesin je lah. Ada mesin untuk dapatkan kod dia. So dia tak boleh macam main akses macam tu je. Dia ada kod dia. Tak silap saya dalam sejam kod akses je lah. Okay guys, airport Istanbul memang besar lah kalau kata nak explore. Ni main airport dia, Atatürk Airport. So macam-macam kedai ada kat sini. So sekarang ni kita nak pergi gate, bergerak ke gate kita, gate C2. C dekat sana. So kita akan pergi ke C2. Korang semua jangan takut kalau datang kat airport Istanbul ni. Papan tanda dia besar gedabak. So boleh tengok puas-puas hati kat mana gate. Kalau rasa tak tahu kat mana, refer lah. Okay, sekarang dah tunggu dekat gate C2. Lepas ni kita nak bergerak ke destinasi seterusnya. Ke manakah destinasi kita seterusnya? Rasa dah tahu dah kot. Tak apa, lepas ni kita bagi tahu kat mana. Okay guys, sekarang kita dah masuk. Sekarang ni nak masuk flight pula untuk pergi ke destinasi berikutnya. Ke manakah destinasi tersebut? Tunggu jap. Nampak kat depan masih mengundi lagi. Nak masuk dalam flight. Masih mengundi. Okey, sekarang kita nak bergerak dari Istanbul menuju ke destinasi berikutnya. Okey, ni dia punya flight entertainment dia kecil sikit. Tak macam dari KL ke Istanbul.
Hai, Switzerland. Akhirnya. Okay, alhamdulillah dah sampai pun kat Zurich, Switzerland. So sekarang kita nak pergi dekat orang kata apa? Balai ketibaan. Dan nak ambil bag lagi kan, kat immigration lagi. So settlekan tu dulu dan baru kita pergi hotel. Turun daripada escalator tu akan kena naik aerotrain pergi ke stesen untuk ambil beg apa semualah macam tu. Dan urusan seterusnya. Takes you to gates A, B and D. The back. Okey, sekarang kita nak ngambil beg yang berrap-rap. Manakah kaunter Istanbul? Di mana kaunter Istanbul? Nombor 25, 25. Okay, let's go. 25 sana. Alhamdulillah, setelah haruk pikuk selama 18 jam termasuk transit, akhirnya sampai juga di bumi Switzerland, Zurich. So dah sampai kat sini. Apa yang korang tanya tadi dah terjawab. Sekarang ni pergi Switzerland, ni Zurich dan beberapa tempat yang lain. So stay tune guys, jangan skip video ni, tengok sampai habis. Keluar daripada airport pergi ke area sini, airport shopping. So kita tengok apa yang ada jual, apa benda yang perlu disediakan sebelum kita pergi ke hotel. Okay, this one kita naik sekarang tram untuk menuju ke hotel. Tadi macam blur sikit, tak tahu nak macam mana, so tanya orang. So ada 2 stesen je lah. Dua stesen ada nama dia Vlad macam mana pronoun tak tahu lah. Satu lagi. Okay, nak sampai dah, sikit lagi. Ui, sakit perut punya pasal sampai tak tahu nak buat apa. Bila dah berak semua dah buang air, baru tahu macam mana nak. Bola kepala ni boleh berfikir sikit. So sekarang ni kita dah sampai dekat area Gladbrook. So nak pergi ke hotel. Okey, sekejap. So sekarang ni kita tengah jalan 600 meter ke arah hotel. Tengok orang putih semua kat Switzerland ni, kat Zurich. Zurich ni mungkin tidur awal kot. Inilah kadahnya. Tak bawa apa ni, nak SIM card tak beli awal. Lepas tu keluar airport tadi, SIM card punya kedai pun tutup dah. So sekarang ni by heart je. Naik transportation by heart. Lepas tu cari hotel pun by heart. Alhamdulillah, tanya-tanya orang, jumpa hotel Dormero Zurich Airport. Nampak kata dekat je dengan airport kan, tapi sebenarnya tak adalah. Kalau jalan kaki ni memang rasalah jauhnya. Naik kereta mungkin dekat lah kot. Okay, kita sampai kat sini. Barai-barai malam ni. Baru sampai. Ni hotel kita tingkat 4. Let's go. Bismillah. Okay, sekarang dah sampai hotel. So sekarang kita cari bilik kita. 401 Ismail 402. Let's go. Okay, jom kita masuk bilik hotel.
selesai. Zurich. So sekarang masuk kita nampak ni ada peti besi. Okay. MS pun floor dia SPC dia rumah okay. Ada bathtub, bandnya dia ada bathtub dan juga ada katil di sini. Dan dekat ni mangkuk tandas macam biasalah. Kalau Europe ni dia tak ada air bawa botol. Next kita bangun bilik ada tidur. Ni dah macam katil king. Okay. Dan juga ada lantai. Dan juga ni TV dia. TV dia nampak macam kaca macam tu je. Macam kaca sebenarnya dalam ni ada TV. Okay. Dan sebenarnya dekat sini ada penyesuaian lampu. Dia boleh buat ikut warna biliknya berubah jadi warna lain tau. Tapi saya tak berani nak tekan lagi. Takut nanti kita try lah. Sebab baru sampai ni malas nak rehat okay. Okay, jadi ni kawasan mula langsir lah. Mula langsir ni pada batu ni dia terus lengkap menghadap bangunan sebelah. Sebab ni pun hotel dekat dengan airport dan hotel ni bajet lah. Okay, so yang ni saya booking pun dekat Goda kan. Kadang ada harga yang ada promo tekannya. Dan itu saja sedikit review untuk hotel di Zurich. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye. Saya nak rehat dulu. Assalamualaikum. Okay, dalam peti dia ada air free juga. Tapi ambil yang halal je lah. Ada mineral water. Mineral water dia pun dia buat dalam ni. Botol macam tak nak bagi buka, Mat. Pakai ni ceper. Tak apa, kita fikirlah macam nak buka.